Assalamualaikum guys, kita kembali kepada 9832. Aku pun bangun tidur. And also I nak buat daily vlog lagi. Lihat mandi dulu sekejap ni, baru aku cerita apa yang aku akan buat. Jumpa korang kejap lagi. Ya guys, aku baru lepas mandi. Mungkin hari ni aku nak pergi kedai dulu. Nak pergi beli ayam. Let's go, aku pergi beli ayam. Hari nak hujan, so aku kena pergi cepat. So yeah, let's go, aku pergi beli ayam. Korang tengok, ada dekat tu nak hujan. So kita kena pergi cepat. Angin dah kuat. Guys, hujan guys dekat luar. Tapi tak apa, walaupun hujan dekat luar, kita akan masuk kereta juga. Kalau hujan pun tak kena kereta kan. So kita masuk juga kereta. Aku nak ambil sabun ya. Go. Kalau aku rasa kita nak pergi ikut ada mana kan. Ya, cepat dekat kita. Dah siap aku masuk kereta. So sekarang ni nak lap.
aku dah habis basuh kereta. Rehat dulu lah guys, dah makan dulu lah, nampak kan. So ya, vlog bosan-bosan aku macam tu je lah kan. So rutin harian aku macam tu je lah. Duduk rumah tak buat apa. Maybe lepas ni aku tak tahu buat apa. Nanti aku beritahu korang kalau aku ada idea. So sambung kejap lagi, makan ni. Okay, lupa sponsor. Lepas aku berehat tadi, aku dah berehat, dah okey dah kan. So aku akan kemas dekat depan pula. So dekat depan agak semak juga lah. So aku nak kemas and habuk-habuk, banyak habuk. Aku lap-lap dulu habuk. Then kita susun balik. Korang tengok memang semak gila. Tengok ada ni. So semak sangat ni. Let's go. Aku kemas. Korang tengok lah kan. So korang tak boleh tolong baru. So layan terus. So ya guys, dah siap. Sedar dah kemas sedikit. Bawah ni pun sama dah kosong. Tapi banyak habuk. Korang tengok ni banyak habuk. So aku akan bagi robot juga jalan. So dekat sini aku tak nak bagi pergi sebab ada cermin tu tak gantung lagi. So nanti jatuh. So aku akan letak beg sekolah aku dekat situ. Okay. Supaya robot tak pergi sini lah. Nanti kan robot lah tak jatuh pula. Okay, sudah letak sini. Kita ubah agak. Kita letak sini. Okay. So dah siap. Kita on robot. Belum lagi. Kat sini dia boleh pergi dapur. So aku kena bagi letak kursi. Okay, done. Let's go on robot. Turning on. Clean up all is starting. Aku nak buat dekat bawah ni pula sebab bawah ni banyak habuk. So korang boleh tengok. Tu memang banyak habuk. Banyak habuk kan. So aku akan panggil robot jugalah. Akhirnya semua dah siap. So sorry lah video ni kali ni banyak time lag. So korang tengok banyak time lag je lah. Aku rasa video sampai di sini saja pada kali ni. And aku harap korang subscribe, comment, share and like. Bye bye.